Liza terus peluk Ida dekat sebelah. Terasa tangan Ida pun pegang tangan Liza dengan kuat. Kemudian suara dalam bilik air tu berhenti. Terdengar bunyi pintu bilik air terbuka dan tapak kaki berjalan menghampiri katil tempat Lia tidur tu. Liza syak, Lia yang pergi bilik air tu. Liza cuba paksa dia lapkan mata juga. Pusing kiri tak kena, pusing kanan tak kena. Bila Liza tidur terlentang, tiba-tiba dia buka mata sebab terasa ada hembusan nafas dekat muka dia. Liza terus menjerit. Dia ternampak wajah Lia betul-betul dekat depan muka dia. Kawan-kawan dom semua terjaga. Anis bangun terus buka lampu dom. Liza tak cerita kenapa dia menjerit tadi sebab dia tengok Lia ada dekat atas katil sambil pandang tepat ke arah dia. Liza cakap dia mengigau je dan mereka buat keputusan biarkan lampu tu terus menyala sampai ke pagi. Macam biasa siren berbunyi waktu subuh. Yang peliknya Lia dah tak ada dekat atas katil tu. Bila mereka masuk bilik air, ada tebisan kain kuning diikat pada ruangan penggantung dan cermin lama tu. Sebelum ni tak ada pun. Selesai solat dan sarapan, kelibat Lia langsung tak nampak. Bila tanya peserta kem yang lain, masing-masing bagi jawapan yang sama. Tak nampak pun si Lia. Kali terakhir mereka nampak Lia semalam sebelum masuk tidur ke dom masing-masing. Bila cari punya cari tak jumpa, akhirnya mereka buat keputusan untuk laporkan kehilangan Lia ni pada pihak urus seca. Salah seorang pegawai kem nasihatkan mereka supaya jangan perbesarkan hal ni untuk elakkan peserta kem lain rasa bimbang dan fikir yang bukan-bukan.